kenapa dia nak melobi jadi senator? Satu, saya rasa dia mungkin mahu menggantikan Saifuddin Nasution sebagai menteri dalam negeri. Sebab kau kena jadi senator, Anwar most probably janji dia something else. Okay, you know what, kita takkan extend your contract, there will be two. Maybe satu ialah gantikan mungkin Saifuddin Nasution. Satu lagi mungkin dijadikan senator sebab kau nak buat reformasi SPRM. Gelinya. Jadi senator kan, dan dia mungkin dilantik menjadi timbalan menteri ke apa ke dekat Jabatan Perdana Menteri. Sebab SPRM di bawah Jabatan Perdana Menteri. Untuk melihat isu-isu berkaitan dengan rasuah. Dan Anwar Ibrahim akan cakap apa tau Anas? Ya, tapi dia ni timbalan menteri dan saya memerlukan orang yang melawan rasuah. Azam Baki melawan rasuah. So kita tak tahu apa yang Azam Baki ada yang dapat kerja untuk Anwar ke apa. Tetapi untuk dilantik menjadi timbalan menteri atau untuk dilantik menjadi menteri, Anwar dia kena pergi menjadi senator dahulu. So jadi untuk dia bersara, kalau dia tak nak bersara, because they have a lot of unfinished businesses. Betul. Mafia korporat yang perlu dilindungi kan, benda bisnes yang tak selesai, urusan tidak selesai, maka langkah seterusnya adalah meletakkan SPRM di bawah Azam Baki sebagai orang yang memantau timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri kan, sebab dia report ke Jabatan Perdana Menteri. SPRM ni dia di bawah bawah Perdana Menteri, rejim kuku besi Anwar Ibrahim. So jadi benda ini boleh berlaku dan untuk itu dia kena dilantik menjadi senator. Dan saya rasa sumber tu berlaku mungkin kerana sudah ada nomination paper. Untuk menjadikan dia sebagai senator. So jadi kalau dia dah jadi jadi senator, saya rasa dua saja, sama ada dia akan menjadi timbalan menteri dalam negeri ataupun dia akan menjadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Anwar kata dia akan tengok orang ni untuk oversee SPRM punya restructuring. So because you need to be even more powerful daripada ketua pengarah untuk memastikan kau boleh buat sesuatu. Sebab kau kena kontrol SPRM tu. Jadi bila dah jadi menteri dalam tu, mungkin dia boleh kontrol polis juga. Kontrol SPRM, kontrol politician. Kontrol SPRM, kontrol polis, unit siasatan jenayah, lepas kontrol politician. Lepas tu satu lagi Olivia, dia aim dapat Tun Azam Baki supaya tak ada tuduhan jenayah. Mafia korporat mesti backnya Tun Azam Baki. Okay.